Jadi itulah. Okey, jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera. Adakah ini secara kebetulan kita bersama lagi pada malam ini? Jadi pada semua, let's go. Lagu kumpulan C7P. C70 Honda C70. Ya, Anto. Masih ori lagi tau. Masih ori lagi body dia. Ada besi C70 lagi. lah. Acok alam. Then the other day she raised my rent almost twice. Oh, dia naik 2 kali ganda. Sekarang ni dia tak boleh nak bayar. At least I got lucky with cheap house. Oh, jadi dia pindah lah. Jauh daripada bandar, dalam hutan. And the landlord is pelik sikit. Tuan rumah pelik. Tapi kalau harga murah macam tu dia tak komplain. Apa kebengak kau rumah? Saya pun dia pun jumpa kedai pula, jumpa kerja kat sana. Cashier. I like ori, yeah. Looks like I came to the right address. Okay. I need to grab my things, put on the flashlight and head out. Okay. Oh, ada shift run dah. Tu dia awal-awal dia dah beritahu ada shift run. Okay, take your thing. Okay, barang-barang saya. Dan aku terus. Kenapa harus sampai malam hahaha? Dan aku terus apa? Kenapa harus sampai malam? Tak tahulah. The landlord Menyanyi lagu ini untukmu. Lagi. Walau berjuta mendengar. Dan aku terus menyanyi lagu ini untukmu walau berjuta mendengar. Oh. Dan aku terus menyanyi lagu ini untukmu walau berjuta mendengar. Oh. Tu. Lagi Lucy. Mana flashlight? Okey. Salah lagu Aizat lagu kita. Canut rema bersikit, haha. Oh, tak dapat yang tu lah. Saya tak dapat yang tu. Dan aku terus nyanyi Kerja malam X dapat main. untukmu walau berjuta mendengar. Yang tu. Alah, awak kena tulis lah. Papaku pulang dari kota. Kena tulis lah satu baris. Senang sikit. Dan I aku baru terus. betul. Sebab saya dan aku terus. Saya ingat kena nyanyi part yang lain. Awak kena dan aku terus. Papaku belikan kereta. Kan. Kena satu bariskan dia. Kerja malam tak dapat main. Kenapa? Berhentilah kerja. Taklah, it's okay lah kan. Takkan nak main je. Kita kerja hakiki tu ada. Kan, it's okay lah Break Rose. Okay. Apa ni? What the toot? Roman cinta. Roman cinta. Aduh, kerja malam tak dapat main. Papa aku beli kereta. Baru betul. Wait, another entrance. Oh, I'm sleeping dekat. Find another entrance. Okay. Game apa tu? Game The Coincidence. Kebetulan. Sekarang ni saya duduk kat bandar, kat KL. Tapi tuan rumah tu dia naikkan 2 kali ganda harga sewa. Jadi saya pun kurang ajar punya nenek tua kan. Saya pun pindah saya datang jauh sikit daripada bandar. Kau bagaikan udara yang membantu aku untuk terus hidup di atas dunia saya datang kat sini lah. tanpamu ku lemah. Saya pindah kat sini. Betul. Saya pindah kat sini, geng. Datang pindah ni tempat baru ni. Saya nampak Faizal tadi Tahir and Cik Lucy. Tadi saya bergerak Game ni kan. gapo abe. Game hantu. At time ya lah. Kau bagaikan udara yang membantu di atas dunia tanpamu ku lemah. Yay. Apa tu lagu apa tu? Kau bagaikan udara yang terus membantu aku untuk terus hidup di atas dunia tanpamu ku lemah. Itu tak ingat Pasti ang tak percaya kena kau maha kaya cinta.
Lagu Roman Cinta tau. Kau bagaikan udara. Kau bagaikan udara yang membantu aku. Ai, tak dapat. Yang tu saya tak dapat. Senyanyi sikit fast. Yang tu saya tak dapat. Saya macam nak dapat, nak dapat tapi tak dapat. Kau bagaikan udara. Tak ingat lah. Alah, yang tu. Alah. Apa ni? Take the key from the side table. Tak awet gelap sangat ni. Apa rumah dia ni? Tak ada lampu. Take the key from the side table. Itulah gelap benuang. Ya, gelap Tahu rumah tak bayar biar elektrik Oh, gelap Gelap brightness. Kasih penuhkan lah. Oh, Beri gelap sama. salam lo. Macam tak ada function. Tak ada orang. Kan? Ada orang nak bagi salam macam mana? Take the key from the side table. Adi jin bertendang. Ni. Okay. Here the key. Now I need to turn on the power. Okay. The breaker is somewhere outside. Oh, outside. Ada tadi saya dah nampak tadi. Turn on the power kat sini. Sebab otak saya dah bijak. Kan? Saya bijak membijak. Saya ingat tadi. Oh, dah ada. Now I can go to the bed. Tidur dulu. Oh my god. Oh, pecah lembu. Assalamualaikum. Okey, saya bagi salam dah kalau cerah macam ni adalah orangnya. Allah. Mana tempat tidur dia? Bilik atas lah kan? Memang tak lah. Memang aku... Oh. Rumah ni cantik. Kalau banyak lampu jadi cantik dan kena ada orang. Kalau seorang-seorang memang... Oh. Geram tu. Mana bilik dia? Ni bilik dia. Okay. Hai, selamat datang ke bilik saya. Bilik Lupet. Apa? Go to sleep. Go to sleep ke? Kau tak mandi ke? Mandilah dulu nak tidur. Oh. Ada jin bertendang. Oh, tidur dengan kasut macam tu. Ya Allah. Mana adab Dah. Seem I sleep well. Okay. I need to quickly put my things away. Pula. Abu. Dorong. And head to the work. Baru nak kemas barang. Inspect the room. Buka lampu. Siapa tutup lampu tadi, geng? Tadi saya buka lampu tidur tau. Siapa yang tutup lampu saya? Seramnya. Siapa lo? Siapa? Korang ke tadi? Oh. Bagus Things tu. are put away. Okay, dah. So, baca buku pula. Some kind of book. The logging technique. Oh, logging ni macam tebang menebang pokok kan? Terus terang Blackrose hang buka Okay, Mei 20 finally move in. The house turned out even better than expected for this kind of money. It's not okay. I know later. It's not that work is close and after the I hope I don't go to Game apa ni? Today I feel kind of strange. The house is cozy but it's not nali dia puru tali dia. I need to stop watching horror movie at night. Oh my imagination. Oh, ya betul macam saya, geng. Saya tak boleh Aku tengok. tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau saya memilih seolah engkau sebenarnya- tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku. Masa saya duduk seorang-seorang dulu, Coincidence, saya tak Saz. boleh tengok cerita-cerita hantu tau. Sebab saya akan imagine pada masa saya nak tidur. Tapi sekarang ni saya dah tak duduk seorang. Saya ada mak ayah kan, duduk sekali dengan mak ayah Weh, ni. banyak tahu lu Boleh lah sah. main game hantu ni. Kalau tidak memang tak boleh main game hantu ni, geng. Kalau mak ayah saya tak ada, mampus, geng. Imagine saya. Lepas tu must call an electrician. There are some problem with it. Setuju. Ya. Hantu. Game apa ni, Amirul? Game hantu, Amirul. Aku tahu engkau sebenarnya tahu. Tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku.
Terlepas dah tadi. Apa ni? Great Arnai Computer Work. Oh dah. Dah terlepas dah. Ni pagi. Selamat pagi. Hai, ada jiran tak? Tak ada jiran ke? Hai, jiran. Bukan Ni bilik anak Kali dia. ni lagu Indo Lob. Lagu Indo Aku tahu engkau sebenarnya tahu. Aku tahu kau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku. Tak dapat yang tu. Yang tu tak dapat. Dia nampak ada yang mengintip. Lagu Cakra Khan. Cakra Khan Oh ya, Aku tahu sebenarnya kau tahu. Kekasih bayangan. Tapi kau memilih seolah kau tak tahu. Kenalah bagi chorus. Janganlah bagi yang mula-mula. I need to go to work. Dia suruh pergi kerja kan. Dia tak bagi pergi sini. Lucy kena letak koma baru Lob tahu penggan. Kali ni lagu Indo. Chorus Dia lah kena tu. bagi chorus terus lah. Kalau yang mula-mula kebanyakan saya tak tahu. Saya tak boleh tangkap kalau yang mula-mula. Kena bagi yang chorus dia. Burung pula dah. Maju burung. Tu chorus Lob. Itu chorus ni. Tak ada apa kekasih bayangan. Kena ada kekasih bayangan tu. Tu tajuk kan. Tapi itulah chorus dia. Mana Aci? Finally, the shift is over. The manager left me some kind of note in the office. I should check it. Lah, dah habis dah kerja dia. Skip macam tu je. Read manager note. Mana manager note? Bilik manager kat mana? Ni jamban geng. Bilik manager. Ni kenapa barang jatuh ni? Ya Allah. Shift saya dah over geng. Shift saya dah habis. Ni sampah. Bukan kerja saya geng. Kan? Buat berapa macam ni. Okay. Mana? Tahniah pada hari pertama saya bekerja. Sebelum kamu berambus, sila siapkan kerja ni dulu. Ambil sampah kat lantai. Tak kena ambil lah. Setan lah. Aku dah habis shift lah. Empty the bins in the office restroom. Look out the office door. Turn off the light. There are 3 switches in the office. Split them all. 3. Okay. Right. I'm closing the shift. Closing shift. The sooner I start, the sooner I get home. Tak, engkau daripada pagi lagi. Pick up the trash for the floor. Hai, siapa tu? L. Thank you, L. Thank you for the help me. Dah. Tak. Aku yang kena buat semuanya. Alah. Lepas tu kutip sampah. Kutip sampah. Wow, game ni. Game apa ni? Game hantu L. L suka game hantu. L suka layan game hantu. Okay, lagi. Look clean. Okay, dah. Suka-suka. I still need to collect the trash from the bins and take it to dumpster. Okay. I empty the trash bin. Suka-suka ke? Suka-suka lepak lu. Kenapa suka L? Kenapa L suka L? Mana sampah lagi? Ada lagi manusia yang Apa jalan nama macam tu tau. gamenya? Stranger. I mistook you for Stanley. Aku tak pernah lagi Habis orang lari ni. aku macam tu tau. Kalau lari macam tu aku cekik dia. He's supposed to working. Ish, Sorry, abang mate. tu. The store is already closed. Stranger, nah. I dropped by to give Stanley Game his coincidences. 20 bucks. By the way, have you seen him? Tak I think pernahkah he shift kau today. sadari? Kejap Akulah yang kau sakiti engkau pergi dengan janjimu yang telah itu kau sedap, ingkari.
Nanti saya dapat. Yang tu saya dapat. Kejap loading Oh, lirik tu. Tuhan, Stanley tolonglah Badi aku. Hapuskan He rasa work here. cintaku. Aku Bird pun and ingin crickets. bahagia I walau tak sometimes bersama drop by to dia. check him. Panjang sangat ni saya title apa ni. It's my first day but I haven't heard of Stanley and I haven't seen anyone in green cat. Maybe he quit. Abang, saya nak berak dulu bang. Bang, saya berak dulu bang. Espan ni. Baik sih. Alah, panjang sangat lah bang. Abang balik lah. Nama artis dia. Okay, bye-bye bang. Setan kau bang. Ai, dia lari dia tonggek. Gelek punggung dia tau. Time Judika. Tak pernah, Time Judika rasanya. tak pernah akulah yang kau sakiti. Engkau pergi dengan janji. Tak pernahkah engkau sadari akulah yang kau sakiti. Engkau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Oh Tuhan, tolonglah aku. Hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia. Silap. Walau tak bersama dia. Tu Macam lain je loh. Bukan Bukan comel. Oh Tuhan, Judika lagu sedih best. Woo. aku hapuskan rasa cinta. Loop lagu nasyid ke? Ingin bahagia. Macam lain G. Time tak aku yang tersakiti. Tak pernah kau sadari. Astaga, jauh perginya. Akulah yang engkau sakiti. Engkau pergi dengan janjimu. Oh Tuhan. Tak dapat. Kenapa ni? Selalu saya dapat tau. Selalu saya dapat Tanda tau. ad. Yang tu baru ingat. Sekejap, saya nak buat apa ni? Sekejap, trash the empty. Saya dah. Loop My mamai God. lagi ni. Selalu saya dapat tau. Saya dapat. Trash is collect. Otak saya dia macam MP3. MP3 player. Trash is Kau collect. pergi tinggalkanku. Pergi tinggalkan aku. Wow. Yang aku terkasih. Leaving only that one easy. Look all the three except the back door. Oh. Look. Tak dipit tangkap Lucy. Macam mana nak lock? Lock macam mana nak lock? Okay. Agak-agak loop. Okay dah. Kunci. Tak, dia keluar macam tu aku geram betul lah. I just need to turn off the light. Macam mana turn off the light? Right, I should put on the flashlight. We switch in the office. Okay. Okay. Finally done with everything. Time to head out. Balik. Lock the back door and go home. Back door. Inilah back door ke? Apa ni? Damn, I left the grocery I pay fair for home in the office. Pula dah. I need to go get them. Pick up the grocery. Dia nak suruh orang masuk lah ni. Saya nak tutup pintu. Dah boleh. Pick up the groceries. Baiklah. Okay. Weh! Apa tu? Oi, tu. Apa tu? Lock the back door. Tu. Entah, nampak bayang hitam tadi tu. Oh. Hilang alamatnya. Kerana
Kerana kau satu-satunya cinta, aku yang paling ku dapat. Tanpamu Ya, hilanglah betul. makna untuk Uish. menikmati rasa cinta di hatiku ini. Oh, roman cinta, roman cinta. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Niding. Aku akan setia Seramnya Rob. Sedap suara abang. tanpamu hilanglah makna untuk menikmati rasa cinta. Aku akan setia Jan Overlock. Oh, tak boleh. Saya tak boleh. Lagu tu saya tak boleh. Okay, sorry. Lagu tu saya tak boleh. Itu lagu favourite saya. Jangan keluarkan risau. She's Gone, jangan keluarkan jangan keluarkan lirik She's Gone. Please I'm getting hungry. Hilang napas budak ni. Hilang akan. Tak dengar apa tadi hero? Ha? Seram lah. Mestilah seram. Apa lampu aku ni? Game apa nama? Game dia kebetulan. Kebetulan? Patut ada tanda soal. Kebetulan? Why would I go there now? Apa? Oh, nak pergi dapur. Dia nak makan. Itu kejap aku. Halo, sarapan tu. Apa? Lester, hello. This is Lester, your landlord. How are you feeling? Everything alright? Yes, alright. Nice. Asterisk game. Hello. Andai yeah, dunia everything hancur fine. binasa, I ku just kan got back setia from work. sampai mati, cintaku takkan Are you berserah. that alone? Yes. Remember, I told you not to bring gas and not to talk Takkan about ku the mengalah house hingga kau or buat the diriku price. takta di Oh, hatimu. dia tak bagi bawa gas lain. Hazama. Yeah, I remember your request. I didn't invite anyone. I live alone. Why is so important? I just don't want to deal with taxes and paperwork. What difference does it make anyway? You won't find anything better for this price. Murah Wahai sangat jiwa, ke? andai Berapa kau mampu ringgit, bicara, sewa beritahuku bilik ni? isi hatimu. Berapa ringgit Hei. ni? Alright, don't worry. At time, I ya. won't tell anyone. By the way, what with the electricity in the house? Why it is acting up? Yay! Lambat subtitling. The house is old. The wiring adds up. Don't pay attention to Lah it. main quiz lagu kat komen. If Ha. you need anything, look in the pantry. Alright, bye-bye, bye-bye. Pantry. Andai dunia. Dapat At tu. time bukan selalu. Yang tu dapat tu. Pandai Yang tu saya dapat Lucy tak bagi lob tacut ha. Tak, yang tu. Tak, Lucy bagi saya jadi blur. Saya blur. Tak, saya dapat tu. Andai dunia. Andai dunia. Tak selalu itu yang best. Ku kan V. setia Lebih. sampai mati cintaku. Ya. Takkan berserah. Yes. Saya dah cakap saya dapat. Saya MP3. Saya MP3 geng. Otak saya ada MP3 kat dalam otak saya. Saya pernah makan MP3 player dulu tau. Saya telan macam tu je. Mana lagi ni? Put on the pen stove. Tak, mana lampu? Mak Datuk ha. Mana lampu? Setan pun itulah dapur dia. Tak ada lampu ke? Ni. Okey. Letak barang. Masak. Okey, masak dulu. The vegetable are laid out. Now I just need to cut them and put in the pan.
Potong. Potong sayur. Fazes Potong ejang sayur. Loop masak. Pas ajar Luke masak. Ya, lepas tu macam mana ni? Cut the vegetable. Macam mana ni? Time yes. Look like the flashlight battery are running low. Alright. I deal with it later. Tu. Sana nak. Okay. Alright. 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 Kita potong. Okay. Oh. Okay, kita potong. Potong. Kita nak masak apa malam ni, geng? Korang nak makan apa? Saya nak masak ni. Hasa potong intai. Korang nak saya masak apa, geng? Kejap. Korang nak saya masak apa malam ni, geng? Sup tom Korang nak yam. makan apa? Sup tom yam, Tom yam Thailand, tom yam Vietnam, tom yam Kemboja. Korang nak yang mana? Awak banyak sangat potongnya. Lepas tu letak tu. Lepas tu potong carrot. Carrot, geng. Korang kena makan carrot. Tom yam hantu. Carrot ni bagus untuk mata, geng. Makan banyak-banyak. Saya makan banyak-banyak tau. Tengok mata saya dah rosak. Pakai spek mata. Ai. Ai. Ni timun Aku sini selalu menunggu yang selalu timun ada ni di dia setiap bagus waktumu, untuk selalu otak. menanti jawapanmu. Dia tak jadi gila. Tengok, saya makan banyak-banyak timun jadi gila. Apa ni? Lah, tak ada lampu pula dah. Untuk cinta yang terakhir. Kat dia kata, Weh, siapa tu? I need to turn on the light. Tutup lampu, kat lampu. Tak tahu, sekejap. Siapa main tutup? Kau main lampu pula kan. Weh, siapa tu? Untuk cinta, aku di sini selalu menunggumu, yang selalu ada di setiap waktumu, selalu untuk cinta. Cinta terakhir tu adalah, itu adalah clue dia tu. Saya tak dapat yang tu. Aku di sini kan selalu menunggu, yang selalu ada di setiap waktumu, selalu menanti jawapanmu untuk cinta terakhir. Cinta terakhir. Aduh. Itu cinta terakhir dah tu lagu tu. Tak dapat lah yang tu. Next. Alah, Yang tu tak tak dapat. ingat Lucy. Yang tu tak ingat tu. Aiman ke? Lagu Aiman ke? Weh. 我进球了，你进球嘛？你进球，你晓得 please 嘛？进球来了，进球来了，好了，好了。 Lah, Sapos. Maafkanlah. Ada yang mengintai tadi. Apa itu? Ni saya tambah lagi lirik dia. Aku terdiam terkejut tak tahu mana nak tuju. Weh, ada orang intai. Tak akan pernah hilang rasaku cinta yang membawa dalam hatiku bagai mata yang tak terpejam. Kepejam Heart attack saya. Loop toko zot kelako. Cut the vegetable, sambung balik lah. Sudah. Potong sayur. Aku tetap menantimu, aku tetap menantimu, aku kan tetap menantimu. Tak pernah hilang rasa kau cintaku yang membawa dalam hatiku bagai mata yang tak terpejam. Aku tetap menantimu, aku tetap menantimu. Itu saya tak dapat tu. Tak dapat tu. Apa lagu tu? Lagu apa tu, Lucy? Itu dah saya tak dapat tu. Saya tak dapat tangkap langsung. Kalau yang saya dapat tangkap tu kan, saya akan ada rasa vibe dia. Yang ni tak rasa macam tak dapat. Bukan lagu Aiman Cinta Terakhir. Aiman Cinta Terakhir. Kena ada ritm lagu sikit. Terdiam, terkejut, tak tahu Nomad mana nak tuju. tetap menantimu. Tak dapat tu. Saya tak kenal Nomad tu. Nomad saya tak kenal. Cuba call Nomad. Dia tak beritahu. Kenal tak Lupek? Tak kenal saya Nomad. Lester said something about the pantry. I should check what's there while the food is cooking. Kenal Nomad. Nomad saya tak kenal Nomad. Kalau Pak Mat saya kenal. Pak Mat ada dia ni. Pok Mat. Pok Mat jual Kuba. Pok Mat Kuba. Orang panggil dia Pok Mat Kuba. Ada kat kampung saya seberang sana. Mana pantry? Pak Mat. Pak Mat, Mat Pak Mat. Western Bukan Pak kah? Mat. Bukan Pak Mat. Pak Mat Western jual kambing kan. Yang ni jual kerbau. Loop dalam Pak DC ke? Ya, saya dalam DC. Lucy. Masuk Apa ni?
Awak Weh. Tak apa, pantry kat Weh, mana apa pantry? tu? Pantry ni pantry. Game apa tu? Game hantu. Awak makan? Kat mana? Ni ke? Ah! Tak sure mana pantry. Dengar. Mana pantry? Ya, dengar. Dengarlah. Dengar. Mestilah. Yes. Kat mana ni? Dong, Pantry. apa Bukan tu? sini ke? Tak ada pantry. Bilik kiri tu kot. Bilik tu lah. Saya rasa ni bilik ni lah. Ni apa ni? Ni jamban. Bunyi apa tu, Lucy? Okey. Ni. Ni apa ni? Suara apa Masuk ni? kitchen balik. Repair the ni. Malah baca saya. Bahaya apa ni? Bunyi lampu log. Bunyi lampu. Edward and sama 1932. Oh, okey. The photo is ancient Tu and the house flashlight. really is new. Oh, ni rumah lama. Alah, janganlah macam-macam. Saya pula ni bau wangi. Tiba-tiba ni bau wangi je. Dah ni bateri. Dah bagus lah. Wangi memeh. Ni wangi bunga tu. Tahu tak bunga tu? Apa tu? Bunga yang wangi tu. Yang tu kan orang selalu kaitkan dengan benda tu kan. Tapi itulah kampung. Saya kat kampung ni memang banyak lah pokok. App tu belakang pintu. Nak sedapkan hati. Pantry kat kitchen pintu kiri kot. Pantry dah jumpa dah. Bunga tu saya rasa sundal malam. Apa tu? Sandal. Apa tu? Wow. Bunga sundal malam. Sundal malam. Bunga sundal. Takkan Bunga nak guna nama kantan. sundal. Macam sedap. Macam sedap kan? Kita makan lah. Jomlah kita makan, geng. Ambil pinggan dulu. Sedap je. Macam mana ni? Ambil senduk, geng. Takkan nak ambil dengan tangan korang ni. Betul, sundal malam Okey. Bunga sundal malam. Aku menghidupkanmu, menghadukanmu. Udah no. Kaulah Lucyku. Setiap malam Awak makan kat situ? datang Kasihku, menemui ku amat sini. mencintai kamu kerana kau beri erti hidupku kan terus mencinta sedetik lebih. Ku amat mencintaimu. Uish, makan. Kerana kau beri erti hidupkan terus mencinta sedetik Anjar lebih. Zain. Bukan tu Anjay Zain. Anjar Zain. Anjay. Anwar Zain. Go to sleep. Dah tidur. Anwar Zain. Lah Anjay tak tahu Zain. Kesian orang tu dianjaikannya. Astaga, time. Time. Buat stop buka lampu. hahap. Buka lampu dulu, geng. Saya tak boleh duduk malam-malam gelap-gelap. Memang tak Makan lah, sayur. Siapa tu? Tak dipit datang. loop. Cek Usno. Sayur lanjut skem nanti. Alah. Apa ni? Ui. Saya lanjut escape. Yeay. Kasihku, ku amat mencintai kamu. Tak dapat. Yang tu tak dapat. Itu kalau yang depan tu saya dapat lah. Kasihku sampai di sini. Yang tu je. Bukan. Bodohlah. Detektif Good Evening. Detektif June Reef. County Department. I know but you didn't respond. Wujud. I hope you Dong don't tu mind. masa ni. Good Evening. Did something happen? Tidak! Takutnya seramnya suara.
Alah, sedap. Tak. Kak. Aku dengarlah. Dengar. Yang tu. Mencintai kamu kerana Ya, jangan campur lista. bererti hidupkan terus mencinta sedetik lebih. Aiman Najmain Aiman Najmain. Kan? Apa nama dia? Oh. Ku amat mencintai kamu kerana kau beri hidup. Yang tu saya tak hafal sangat, tapi tahulah lagu tu. Tapi lagu saya yang saya favourite lagu tu Aiman, Cinta Terakhir. Pernah dengar? Oh, yang tu memang bagi saya memang nenya lagu tu. Memang padu lah lagu tu. Oh, ada yang melintas. Cuba bagi lirik Aiman Cinta Terakhir. Isap okok lu, isap okok jap. Aiman Tino. Bukan Aiman Tino, Aiman jantan. Mana Aiman tu Tino? Aiman tu jantan. Dah, aku dah tak tahu dah cerita dia apa ni. Apa kes tak tahu detektif ni datang ni. Dah lah keluar jam scare macam tu kurang ajar. Dia banyak berfikir. Jam scare dia nak tahu jalan cerita lagi. Ada 3 orang hilang sama Tam Kijo Jalop. Oh, ya ke? Yeah, I'm starting to understand why. Mungkin kan terputus di tengah jalan, mungkin kan terlerai tanpa ikatan usah ragu dengan takdir. Alah, tak dapat lah. Kenapa aku tak dapat ni? Kenapa aku hilang rentak lagu ni? Usah ragu dengan tadi. Dah lah lagu favourite aku tau. Aku tak ingat. Bengong. Dia jadi sebab terkejut. Sekejap, apa ni? Go to sleep. Tidur. Oh, tempat saya ada hilang 3 orang Lepas tu apa kena mengena dengan saya? Lantak dia lah hilang. Atus di tengah jalan mungkinkan terlerai tanpa Go to sleep, go to sleep. kata usah ragu dengan takdir mungkinkan mungkin kita kan berbeda haluan mungkin tapi sedap lagu tu. Memang lagu tu sedap. Terbaik kepada Aiman. Saya nak bagi disclaimer Aiman. Memang best lah lagu tu. Dan siapa yang tulis lagu tu? Ada seorang tu. Yang macam nerd sikit tu. Saya tak ingat yang nerd sikit tu. Tak ingat. Hafiz Hamidun. Lirik Hafiz Hamidun. Memang terbaik Hafiz Hamidun lagu tu. Weh. Wow, betul. Matilah mak kau. Dah. Mana ni? Lari. Dah. Wah, besarnya Bosonnya syaitannya. Oh shit. What was that? Tak best ni. Apa? Sebelum ku kenal dirimu, siapa aku tak kenali. Apa itu cinta? Ni siapa ni? Dia tak ada. Dia pakai spender ke memang tak ada tu? Lop Tanjung Muka. Look, tengok muka. Setelah ku kenal dirimu sebenar, kau cinta sejati, ku sandarkan jiwa. Ku sandarkan Kami tacut. jiwa. Setelah ku kenal dirimu sebenar, kau cinta sejati. Salah. Saya nak buka lagu saya. Saya buka lagu saya kejap.
Saya buka lagu saya kejap. Biasa. Sila-sila. Ni. Off game. Yeah. Ha. Malam-malam buka stream untuk muka serius macam nak berak. Bagi tahu viewer saya jantan bukan penakut. Sekali hantu keluar no astagfirullah bro. Jam semua gelak tak berhenti. Semua sabar tunggu jam screen menanti. Aku kata tak takut hantu pun, tapi bunyi orang komen sikit pun dah terkejut. Bila game senyap, aku jadi cuak. Mus pegang erat, macam nak tercabut urat. Viewer komen, belakang abang ada. Aku terus pusing kerusi sampai nak patah tengkuk. Aku streamer horror paling berani. Kat mulut steady, dalam hati alamak. Macam mana ni, jump scare keluar terus melompat tinggi. Dinding pun aku sepak sakit kaki. Ting-ting, chip masuk aku terkejut lagi. Perhati setiap sudut tunggu hantu lagi. Viewer gelak tengok aku menjerit. Terima kasih bro, wali apa belai tu Aku pakai headset, volume max. Konon nak imersif sampai rasa relax. Sekali bunyi krek dari dalam game, aku terbang belakang macam kena karen. Ha, moderator type, abang jangan panik. Aku jawab saya okey, saya handsafe. Fly. Baru keluar Fly kan lagu tu. Nanti Lob kasih edit kamu jerit awal-awal tu. Look kasih edit yang kamu jerit awal-awal. Yang mana ya? Yang mana tu? Apa ni? Niskan Lucy. Hai. Stream ni nanti. Stream ni nanti. Okey. Yang mana yang saya jerit yang mana? Run. Ran. Ini orang hilang ke? Tapi nice kan? Tolong Music dia tadi kerja nice awal kan? tadi. Oh. Kau ni siapa ni? Kamu buka lagu ten terus kena jump scare. Yang tu kan? Wah kau. Okey, nanti. Bapak dia tu. She doesn't on like car. it when I look away. I can't take my off on her. Ha? Macam mana tadi? I get it. She done it. Oh, aku kena carilah dia. Kena cari. Mana dia? Nampak kau bodoh. Nampak. Kena carilah dia. Oh, tu dia. Tu dia. Tu dia. Oh, betul kepala dia. Dia layan lagu saya ke? Oh, tu. Bro. Lah nak perhatian Upin ke? Oh, nak perhatian pula lah. Dia ingat dia memeh ke? Dia ingat dia kucing saya ke? Sekejap. Ini dia. Sedang cerita itu tahu kamu ada itu. Mana dia? Kejap. Untuk didampingi, untuk disayangi. Satu, dua, tiga. Hantu banyak. Lakri. Hilang mana bodoh kamu? Alah. Jangan isi bagi momen apa salah. Sabar dulu.
lepas dia melangkah. Dah. Oh, syaitan kau, aku kejong kau. Tania, kita tunggu. Di mana ni? Ha, memberi lepas. Oh. Nak hantu banyak. Hanya kerana kau yang cukup indah untuk dimiliki. Alhamdulillah. Where am I? Semuanya mimpi. Itu saya tak dapat tangkap lagu tu. Lepas tu pergi mana ni? Cuba bagi depan dia. Cukup indah untuk dimiliki, untuk dicintai, karena kau yang cukup indah untuk ditamparku. Aku benci kamu, engkau memanglah hodoh. Bagi jam sikit. Ada lagi. Kenapa dia kejut? Dia ni macam nak kena hilang kan? Tag the leather. Leather, where is the leather? Jago. Macam pernah nampak. Saya macam pernah nampak tangga. Ada bilik ni ke tadi? Tangga. Korang ada pernah nampak tangga tak? App tu kat luar pintu tu. Pernah nampak tangga. Apa tu kat luar pintu? Naik Atik. Naik ni. Tak, tangga. Dia suruh ambil tangga dulu. Tangga? Tangga? Korang tak pernah nampak tangga tak? Kat mana tangga? Tangga ke? Katakanlah sekarang bahawa kau tak bahagia aku punya ragamu, tapi tidak hatimu, kau tak perlu berbohong. Yang tu saya nak dapat. Okey, kejap. Yang tu saya dapat tu. Yang tu saya tak dapat. Kau masih menginginkannya, aku rela kau dengannya. Asalkan kau bahagia. Yang tu saya dapat tu. Saya nak dapat. Apa, Hero? Itu je ingat. Apalah. Anginnya. Oh, lagu tu. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Yes dah. Aku punya ragamu, tapi tidak hatimu. Kau tidak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau bahagia, tapi tak bersamanya. Okay. Tak, mana tangga? Sekejap. Oh, ni tangga. Ni, geng, tangga. Oh, saya tak pernah tengok tangga ni. Mungkin tadi saya teringat tangga yang dalam Was Human kot. Sebab banyak tangga dalam Was Human. Yang ni tak pernah tengok ni. Okay. So, looks like it's all junk here. Check the attic. Okay, apa ni? Cross. Bottle. Empty beer bottle. Someone was drinking a lot here. Ada orang minum kat sini Glasses. Those are Lester glasses. We already done when we arranged the house rental. Okay. Dah, lagi. Cek apa lagi? Cek syaitan apa lagi? Grafik dia not bad bagi saya. Not bad, cantik juga grafik dia. Nak cek apa lagi ni, geng? Tolong, geng. Check the attic.
barang apa lagi nak interact ni? Ni one of my fave songs lo. Dan aku pun terluka karenamu, kerana cintamu. Aku harus melangkah Okay. jauh darimu, dari cintamu. Get rid of all this idiot stuff. Find a new tenant urgently. Fill the shed with crosses. Figure out where to throw away the rest. Dah, aku kena buat kerja ke? Okay. You can be back to it anytime. After work, I go check out the shed. Ah. There's nothing else interesting here. I can go to work. Dah pergi kerja. Ha, siapa tu? Dan aku pun terluka karenamu. Kerana cintamu, aku harus melangkah. Lagi? Lirik tu lagi? Next? Lagu tu lirik tu lagi? Rasa macam nak dapat tu. Dan aku Seroja. Seroja? Dan aku takkan Lucy layan lagu rock kapak zaman dulu. Dan aku Don't judge Lucy Hopkins. tak dapat. Bagi sikit nyanyi. Please. Karenamu, na cintamu, aku Tahu lagu harus Seroja? melangkah jauh darimu, dari cintamu. Dan aku pun terluka karenamu. Read the note. Mana Rod? Nah, sedap lagu tu pun saya suka juga lagu tu. Lagu tu not bad. Itu lagu lama kan Lucy? Bukan lagu Gen Z sekarang tu. Michael, hope you got some sleep. Today is the day. So Ya, that's lagu what lama. you touch for the sheep. Pick up the trash for the slave. Place the product on the shelf. Sakura Bane. Cause all the tone of the light. Listen the voltage of the store as jam to the nali. Dia pun dia nali dia. Dah. Apa benda dia suruh buat ni? Damn, saya accident again. Okay, kutip sampah. Sakura Band. Yeah, Sakura Band. Sakura Band. English tukar jadi India. English tukar jadi India. Yes. Dia faster way to baca. Korang nak baca kan? Pemati Korang cinta. kena guna teknik saya. Nasib baik suara tak keluar sini. Keluar sini. Dah. Tak la ilaha illallah. Dah habis ke bateri? Sekejap. Alah, dah 20% dah earphone. Dah tak charge 2 hari. Abang Loop tahu lagu Permata Cinta. Permata Cinta. Tak ingat Permata Cinta. Tolong nyanyi. Ikat trash the full. Now for the trash in the bin. Bagi lirik you. Bagi lirik dulu. Saya ni bukannya menghafal. Okey. Tak. Gila sunyi ya. Loop tadi adik orang intai. Ada orang hitam tak Masa pasal. kau Kat mana? campakkan hatiku, hati yang ku berikan padamu kasih. Saya tak pasal. Semasuk tandas L. Dia masuk tandas. Time Loop nak keluar tandas. Tak perasan tadi. Tak perasan. Kesian. Alah, kesian hantu tu. Alah. Aduh, mesti dia terasa hati. Now the hardest part. I need to. Loop tak dapat kena attention. pusing I need slow. to start. Place the product. The spot. Okay. Sekejap, saya kena slowkan sikit kot. Dia tak ada ni. Dia tak ada. Graphic medium height lah.
Jap, ada pintu kan belakang ni. Place the product. Oh, apa tu? Hantu tu keluar ke lah? Sorry tu. Aku tak perasan kau keluar. Mana kau keluar tadi? Alah, dia keluar tadi. Dia maju sebelum tak perasan. Alah, Tutu, janganlah jok-jok. Tutu, jangan jok-jok. Place the product ada chef. Product spot I highlight in the green. Sekejap Tutu, saya tengah nak Dia buat suka ni. intai. Dia suka intai. Ni kat sini kat belah mana tadi? Masuk sini belah mana? Alah, kesian dia tadi. Mesti terasa hati dia tu. Ngajuk dah tu. Place the product on the shelf. Product spot I highlight in green. Highlight in green. Tapi produk saya nak ambil. Mana produknya? Kena ambil produk dulu rasanya. Produk mana? Ya, saya tengah tengok. Ni. Ni. Okay, thank you hero. Lagi ke? Satu persatu je. Ni. Dah. Lagi. Jago. Jago. Ala jago. Lagu tu satu. Apa tu? Apa benda yang keluar? Kau keluar macam mana kau keluar? Aku tak tahu. Lagu tu. Tak. Alah, Anto jenis intai lock. Sungguh ku tak sangka dia membawa jantungku bersamamu. Sungguh ku tak sangka dia membawa jantungku bersamamu. Tak dapat. Apa tu? Siapa main pintu ni? Kau nak kena hempuk dengan aku ke? Kau? Hafiz Sweep Hafiz Soek. Lagu Alah. Hafiz Bahagiamu Deritaku. Alah. Lagu tu lagu Yay. lagu yang main kat universiti tu. Alah, tak ingat lagu tu Dunia Cinta Dunia. Apa tu yang yang mak dia yang mak dia datang tu. P. Andre berlakon tu. Yang dia cakap mak dia datang tu. Kita sebagai dalam ni kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jaga diri kita. Yang mak dia suka tazkirah tu. Dunia kita, cinta dunia. Apa tu? Game cerita tu. Siapa ingat? TV3 dulu main. Yang P. Andre berlakon, yang mak dia datang tu. Mak dia suka ceramah kawan-kawan dia. Dunia hati. Abang Loop mesti tahu Siti Nurhaliza. Tak tahu saya Siti Nurhaliza apa benda. Boleh makan ke Siti Nurhaliza? Apa benda tu? Siapa keluar? Siapa keluar? Saya keluar Tu orang. Siapa keluar? Hello? Jangan tell me where is it. I try to get. Ni setan ni. What was that? Where did he go? Turn on the light. Tak ada light. Okay. Place the product on the shelf. Mic awak rosak tu. Mic rosak Lucy. Place the product on the shelf. Betulkan balik mic tu. Bunyi current. Zeng. Tadi saya dah kena current tau. Jangan bagi saya selalu kena current. Tadi saya dah kena current.
Kena karen lagi. Aku dah cakap dah. Buang ajo. Bunyi lagi. Well, Bila awak bercakap akan keluar karen tu. Ish terkejut. Entahlah. Cuba cakap Lucy. Dia bila awak bercakap tu dia akan keluar. Now I need to close the door. Close all door except the back one. Okay. Tak payah tutup lampu ke? Tak payah tutup lampu ke? Bodoh pak. Memang game ni setan lah. Orang ajar all the left is turn off the light. Aku dah cakap dah. Kena tutup lampu. Ada lagi ni. Banyak ni jump scare. Banyak sangat ni. Tutup lampu ni pun ada juga ni. Close the back door and go. Dia cak-cak je. I join. Okay. Baliklah. Cepat nak jalan. Water ready. Go close the back door. Dah close dah. Okay. Isap rokok tu. Memang tak boleh belah jump scare dia ni. Memang kurang ajar jump scare dia game ni. Mantap encik. Mantap. Isi wali juga but find the shed. Oh, jap. Oh, speaker ni. Kejap. Ini speaker. Kejap Lucy. Hello 1 2 3. Okey. Ni okey. Tapi tunggu nantilah. Tunggu jump scare nanti aku dengar ke tak suara kau. Dia pitch dia akan lari bila pitch tu tinggi. Kot. Okey, ni kau terjerit kuat sangat lah. Mungkin kot. Masih sama lah Lucy. Awak cakap je bunyi karen. Awak pakai mic apa tu? Don't sorry hero. I need to find the shed shop now. Trail near find the shed. Trail near the shed. Oh. Apa tu? Find the shed. Trail near. Trail. Oh, trail. Okay. Sabau hero hahaha. Sabau. Lagu ni geng. Tolong. Jangan jadi zombie lagi. Kalau Lucy tahu apa lagu tu Lucy? Wahai. Sekian lama aku menunggumu, walau berjuta cinta yang telah ni. Tak dapat itu. Tak ingat, weh. Cinta Sorry, siapa tolong? Suara siapa? Suara sekarang ni ada suara Lucy dengan suara hero Dalam tu. game. Dalam game? Tak dengar tadi. Pernah dengar? Tu. Wang hajuk. Kan? Kau ni rusa je pun. Rusa je. Aduh, macam tu korang terkejut. Korang terkejut ke? Saya bukan mudah terkejut, geng.
Alah rusuh melintas Tak je chill kan. Encik Hero. Tak chill Encik Hero. Topi siapa ni? Green cat. Dah. Oh, dia tu. Dia bangun. Oh my god. Dia ni aku rasa ni hantu lonely ni. Lonely, Dia kesunyian. Mr. Lonely. DC saya buat I hal. have no Kenapa Lucy awak? Kenapa dia suka? Lonely. Dia tak nak login. I'm still lonely. I'm still lonely. I nobody. Oh my God. Macam biasa kau kena pandang bini kau Lupet. Kau tak pandang dia mengajuk. Oh, ya. Kena tengok dia kan. Okey. Dia lah. Setiap kali kau pandang dia, kau cakap, Hahaha, "Bi, aku kau lah bi." hero. Sayang, kau memang setan sayang. Kejut aku. Oh ni tempat orang hilang kot. Ini. Boroklah hero. Tu bini explode the shack. Okay. Itu pun lagu favorite saya juga. Walau akhir usia ku mencinta kamu. Look like this was cooked recently. Oh, baru je. Oh. Explore the shack. Plan of the nightmare. At last I found the exact coordinate demon is called Azgorat. Nama hantu tu Azgorat. Rob tak bagi Idris. salam tadi. It drive people shit. Assalamualaikum tempat ni. Okay. It drive people insane for a while. Then drive activity into its dimension and trap the endless nightmare. Ini nada dia pun tertali yang cincin cuma mana cincin dah. Saya tak suka membaca dalam game Dalam game saya tak suka membaca. Kau bocor. Tak asyam betul. memang game ni memang tut. Jump scare. Kau kena masuk dia punya dimensi, lepas tu kau cakap, kita bakar. Kita bakar dia, okey. Ish, abang Lob ni. Ya, apa ni? Siapa ni? Ni nama mangsa dia Thomas Bro. Uchen Bond. Oh, orang yang pindah ke tempat ni. Thomas Bro. Come up to the put the tadi tahu. Okay, Emily Carter. Lagu cinta antar kita ke? David Miller. Robert Kane. Harry Parker, Linda Rice. Ramai mangsa dia. Michael, that damn detective. He watching Michael now. If he disappear, I become the... detektif tadi? That damn detective, he's watching Michael now. If he Sapi rajin disappear, tulis I lakto. became the main suspect. I need to come up with something. Ke Michael yang tulis tadi? Ni sanity pill. Phasmophobia nombor 2. Ni apa ni panggil ni? Crucifier. Crucifix. Crucifier pula. Cross. Crucify dalam game Phasmo. Oh ni ada Crucifix. ni. Tulang. Kamera. Dalam Crucifix. Dia suruh buat Phasmo ni. Betul lah Phasmo ni. Phasmo 2.0. Yes. Apa lagi ni? Explore apa lagi? Nak explore apa lagi? Ini bilik untuk kau siapkan kau punya gear ni untuk nak lawan. Mungkin kot sebab ni kan. Ni macam he last revealed near the end. Ya kot, ni tempat untuk prepare ni. Nampak macam ada barang-barang kan. Tempat orang yang hilang, dia dah hilang, dia prepare. Apa lagi? Nak apa lagi? Pisau ada ni. Explore apa lagi ni? Nak interact apa lagi? Ni dah.
Tough, detective, he came to the house to talk to Michael. He clearly looking for Stanley. If Michael disappeared too, the cop will turn the house upside down tomorrow and find the evidence. Get him out farther away tomorrow, or if I throw him out. Sekejap, saya tukar earphone kejap, geng. Saya tukar earphone kejap. Tiba-tiba ada shadow lalu tepi, aku menjerit suara jadi soprano tinggi. Bila viewer spam emoji hantu, aku baca satu-satu sambil menggigil situ. Wow. Yang paling bahaya bukan monster game, tapi bunyi notif gift yang timing dia memang syait. Memang ngam. Aku streamer horror paling legend. Kena pakai Jerit suara sekali Rory. satu rumah boleh trend. Tak takut katanya itu semua auta. Jumpstreet datang terus hilang nyawa sementara. Ting 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 kit masuk lagi sekali. Aku melata sambil sembang kali. Viewer kata nak lagi. Esok malam aku stream lagi. Alright. Selalu dah 3 malam saya buat live 5 jam. Dalam 15 jam jugalah earphone ni. Earphone ni dalam 15 jam juga, geng. Terbaik juga ni. Power. Padu. So, Mantap. pakai earphone lama. Okay. Wow, long lasting. Oh, lain bunyi dia. Oh. Lain bunyi dia, geng. Apa ni, tekan? Oh, sakit tekuk lah, terjerit-jerit ni. Lain rasa dia. Kata tak mudah terkejut. Tak Apa ni? ada, bukan terkejut. Kan. Saya tolong ekspresikan kejutan daripada korang. Korang terkejut kan? Jadi saya tunjuk dalam live saya. Kalau yang saya sebenarnya saya tak ni. Hahaha, Hirubi audio eksesi jantung. Ui, lain lah bunyi. Bunyi kalau saya pakai earphone tu, dia rasa lebih imersif lah. Yang ni rasa macam, rasa sedikit kosong sikit. Sikit lah kosong dia. Tak, apa lagi ni? Cepatlah. Nak apa ni? Pokok. Tukur. Nak Radio. radio dah. Nak interact apa ni? Cepat, geng. Saya pukul 4, pukul 3 dah habis lah game ni. Saya kena habiskan pukul 4. Oh, 2 jam Tolong fikir. Bilik lain. Bilik lain. Explore the shed ni, shed ni. Tu dia objektif dia, explore the shed. Apa lagi nak tengok? Gerak kita pergi bakar lah kat 5 tu. Apa lagi? Jamban. Oh ni, okey. Oh, okey. So where does Totem Forest come from? Wooden idol. Ada lagi? No way. Okay, apa ni? Oh! There's not the missing people. The totem, the totem, the cross. Okay, apa ni? Lari Ucin. From yesterday. Sabar. Oh, I see all fucking real. Tak, aduh, rosak betul lah TikTok saya tu. I need to get the hell out here. Pernah kau datang buat apa bongok?
Sekejap. Okay, run from here. Hai. Hujan. Hujan. Tolong hujan. Run, run away, baby. Run away, that one want you. I'm a man, got a man. Oh yeah. Nada nuda naliyende mune. Naliyende. Siapa tu? Siapa tu? Jangan lupa bini lu nak perhatian. Bini saya nak perhatian, okey. Michael, wake up. You are in the basement right now and you don't have much time. You are probably already figured out what you got yourself into, but I have an idea how to end all this. One book said that Asgore can be killed with fire, but just burning down the house won't do. Tak boleh bakar rumahnya. Baru kita nak bakar rumahnya. The demon slayer has to be burned from inside. And you are perfect for the road. Why me? I left lighter and gas in the room. Just put gas over the hole and set it fire. Fire! I perform a ritual to get you there faster. Oh. The demon will drag you in. Apa ni? As and the last candle burns out. Okay, saya kena cepat. Burn discuss place to the ground. Yes, you burn with the demon. Huh? But at least you save me. Ay? Oh, dikorbankan. Scary. Sorry, Michael. Oh, goodbye. Oh, memang tut. Dia korbankan si Michael ni, geng. Dia hantar Michael ni Lah jadi ke korban dunia. Upinnya. Awak kau buat macam tu. Kenapa kau segah aku macam tu, sayang? Sayang, aku kan lupa. Aku kan luka tanpa kau sadar, sayang. Wang ajar Lester. Ui. Oh, ni dunia tu lah. Dunia yang orang hilang. Dah tak ada objektif ni. Bukan naik ni. Waalaikumsalam. Siapa tu? Don't take your eyes off the demon. Don't take. Oh, sekali lagi. Oh my god. Siapa ni? Oh my god. Itu dia bodoh. How to open the box. Hantu ni hantu. Sekejap. How to open the box. Okay. Hold. Oh, okay. Mana? Jangan paling dari dulu. Okay, sekali lagi. Abang buat dah ke? Ha? Pusing. Abang live ke? Ya, saya live. Oh, jadi batu dia. Padam ke dia? Okay, lepas tu? Tanjung Dua Hujan. Oh, tu dia. Okey dah. Patung ni macam pernah tengok patung tu belah kiri tu. Patung dalam meme kan? Habis jom. Meme. Dalam meme. Tu, yang suka jeling tu, patung tu. Kan? Kau ingat? Allahu Akbar. Patung dalam meme dia. Bini lo ni obses. Ya, obses dengan saya kan. Saya tahulah saya handsome. Saya tahulah saya handsome, geng. Abang. Yeah. Ini mencari abang. Janganlah. Ini sayang abang. Oh, saya dah faham. Okey, saya dah faham.
Dia jadi patung, lepas tu dia akan gerak. Dia takkan keluar lah daripada belah sana. Itulah dia. Tengok saya bijak geng. Tengok. Saya ni geng. Dia is Lupek geng. Loop ambush. Takkan korang tak kenal saya penangkap hantu yang bijaksana dan bijak pandai. Dah dapat kunci. Lagi. Saya dia. Tengok. Kau kena Ni pandang macam baru dia red tak light, green light. Dia takkan. Lah kena game balik hahaha. Okey. Dia takkan ni. Dia takkan. Susahnya. Dia tak senang je. Saya dah tahu dah. Saya pro. Dia is pro. Dia is look ambush geng. Tengok. Macam tu. Okey, berapa kunci lagi? 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 lagi. Manjalah bini lob ni. Manjalah ucu-ucu. Okey. Alah, nak peluk lah tu kan. Datang nak peluk lah tu. Lama ni. Okey, 2. 1 lagi kunci. Aduh, Dia nak cium. Tengok depan muka saya je geng. Easy game. Easy hantu. Tak ada hantu lagi susah ke? Ni hantu ni. Asal apa tu? Dekat sangat tu. Baru je saya membongkar. Kau tak boleh dekat sangat. Kau kena jauh sikit. Ya, dia ada timing bila kita nak tengok bila dia nak jadi batu. Dia tak terus jadi batu, ada timing geng. Okey, saya bijak. Jangan ulang-ulang. Dah tak ulang dah. Okey, cepat. Okey. Oh my god, tak boleh. Saya tak tahu nanti dia bergerak kat mana. Okey. Aduh, ni saya tak ingat. Saya tak tahu dia bergerak kat mana ni. Alah tu. Tengkolak pula dah. Tengkolak geng. Oh, bergerak pula dah syaitan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap. Waalaikumsalam. Selamat datang. Tak boleh kalah Erlang. Dah ambil. Tak boleh, kenapa tak boleh? Kejap. Okey. Jauh sikit jadi. Tinggal lagi sikit. Tunggu dulu. Ambil cepat. Jangan Okey, dah. dekat-dekat encik. Jangan dekat-dekat. Please lah. Mana lagi? Dah. Cuba tengok, cukup ke kunci? Okey. Dah cukup ke? 2 lagi kunci. 2 lagi. Apa nama game ni? Dia coincidence, kebetulan ke? Kebetulan. Okey. Cepat. Ya. Game coincidences. Alah, tulang pula dah. Jauh sikit. Jauh sikit. Jangan dekat-dekat, geng. 2 lagi. 2 lagi. Oh ni. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah lajunya.
Okey. Satu lagi. Wassalam Ocong. Pocong. Okey. At Along Vampire F. S. B. Waalaikumsalam. Sekejap, satu lagi. Oh, nice. Mana lagi satu? Oh ni. Sudah. Oh my god. Terima kasih jawab Assalamualaikum sayang. Kejap. Terima kasih sayang. Kejap, thank you for the gift. Dah. Game online dah. Okey, dah. Game online. Welcome, Bukan. Anto. Hantu. Siapa tu? Cari lagi kunci. Tanda at Anto. Lagi kunci ke? Amo of Chong. Sama-sama Ocong. Ocong. Satu. Oh, ni apa ni? Well, jangan go. Aduh. Pelima tak ada game ni. Tanda at Yesi. Kejap, apa ni? Rindu Anto ke? Elong Rukyah Bini Lop. Kejap. Apa benda pula tu? Time. Tolong. Kena teka bunyi tapak kaki. Tanda at Rias. Okas ini. Time ni. Ya. Apa ni? Turn off macam mana? Screen. They come up through the corridor. They signal the possible presence of demon in the corridor. That is change that the Tak sound dengar ya. Tak faham. Macam mana ni? Bini Lop obses. Ya, offset dengan saya. Saya tercampak puan saya. Tak dengar ya. Apa tu? Saya tercampak pun saya. Jangan dicampak. How to check corridor? To identify the demon for sure, you need to step about half meter into the corridor. Oh, masuk pergi depan. Then you able to hear rare footstep as well as the heavy breathing, which mean the demon is really close. Tak faham. Macam mana, geng? At time Hero. bila cuti. Ni macam mana ni? Scary sound. They come from the corridor. This signal the possible presence of the demon. Sekejap. Buka share screen dekat Discord. Aku tak dapat baca sebab kamera kau... Masuk half kira lu akan dom bunyi dia. Masuk dulu, saya akan dengar bunyi dia Scary sound. They come from the corridor. This signal the possible presence of the demon. Bulan ni cuti Ahad dan Isnin. Apa tengah loading. Wow, Kau cuti. punya- Nak pergi holiday mana? Ya, kau punya... Okay, baru nampak. Ni. How to check corridor to identify the demon for Tidak sure. cuti weekly. Kalau ada bunyi dekat koridor yang dia ada 3 butang kan. Kau tekan salah satu, okey. Kalau kat koridor yang lampu menyala tu bunyi At time jom lepak DC. itu mungkin kemungkinan demon tu ada kat situ. Tapi ada kemungkinan juga bunyi tu perangkap. Demon tu tak ada kat situ pun. Jadi nak kena tutup Jom. Kena tutup lagu tu. Sekejap. Tu yang nombor 2, check koridor. Kita Oh, alah silap. Oh, Alah, aku tak dapat baca. try sekali lagi. Sekejap. Saya try sekali lagi. Okey. So, Okey, cuba dulu. ada lagi. Tak ada. Itu. Bad. Okey, sekejap.
They come from the corridor. They signal the possible presence of the demon in that corridor. But there is chance that was threat and the demon will not be there. Okay. How to check corridor? To identify the demon for sure, you need to step about the half meter into the corridor. Then you'll be able to hear the right footstep as well as the heavy breathing, which means the demon is already close. Masuk Roger Ocong. To turn off the music, hold kalau- on the level. Kalau ada bunyi lagu tadi tu, kau kena tarik lever tu. Oh, dia kena hold level tu. Saya tekan Sampai sekali je. Kau kena hold. Oh, kena hold sampai dia pergilah. Okey, jap. Okay, so kau nak check demon tu ada kat mana. Kau bila tekan butang tu kau kena At time, masuk. sekejap je dekat koridor tu. Tu. Kau setan kau. Tu. Tu baru betul. Okay. Ambil kunci, buka lampu. Okay, salah tu. Okay, tutup lampu dulu. Okay, lampu tu dah okay lah. Adi hero janok dia. Kau Kau ingat aku takut dengan kau? Ambil tu kunci ke apa. Jom. Kau balik lampu. Bukan. Ah. Setan mana? Okay. So, Kau dengar bunyi footstep. Kau ni macam tadi dekat lampu. Dah masa bila aku nak buat benda ni? Allah, 6 lagi. Ya. 3. Sekejap saya kena. Bukan. Dah silap. Kalau Dengar silap, bunyi lagi pun. kalau Kalau silap, ada dengar dia kau kena kalau silap macam mana? buka balik lampu kau tu. Okay. Kau kena detect betul-betul dia dekat mana. Aku tahu dia duduk situ. Okey. Ni kalah ni, repeat balik ni memang setan ni. Lob dah kahwin ke? Kejap. Oh, dia satu kali je. Dia kena pilih. Kau memang syaitan. Alai noinya. Kiranya lagu Lu dah ni kahwin kacau ke? kau untuk Dah, dengar dia dia dah punya kahwin tapak dah. kaki. 7 kali saya kahwin. Jangan salah bunyi idea. Ataupun banyak kali saya dah kahwin. Dalam game. Main game horror, pergi cari bini lah. Bini saya hilang lah, pergi cari anak hilang lah. Dah. Lah, lagi pergi. Lagi. Look like this is the end. Okay, there's no way out. I need to burn kat limo geng. Kita bakar geng. Betul lalu. All that left is to light it up. Selamat tinggal kat limo hoi. Take the gas can and the lighter. Although
I can try something. Try to call the detective. Sebab kalau dia bakar rumah ni, dia dengan dia sekali mati tau. Macam mana Abang Loop dengan footstepnya? Macam mana Abang Luke dengan footstepnya? Sebab saya ada sixth sense saya yang ke-11. Saya gunakan sixth sense saya yang ke-17 tadi. Saya dapat tahu dia duduk kat mana. Kenapa jauh bunyi tu? Wah, agak lain tu jauh-jauh ni. Siapa tu? Time. Time. Oh. Tak pernah serius jawab. Tak pernah serius jawab betul. Makan dia. Payah tilu bakor bini. Penat jaga bini gila. Oh, detektif datang. Dah. Detektif. Husin datang, geng. Sebulan kemudian. The hours Beberapa later. hari selepas kebakaran, Lester telah ditahan while trying to cross the city limit. Despite the attempt to destroy the evidence in the shack, the police were able to find enough proof. Lester was sentenced to life imprisonment. The body of the previous victim was never found. Only their personal belongings were discovered in the forest. Michael recovered and was discharged from the hospital just a week later after everything what happened. He now carefully checked the history of the house before moving and stay away from the forest outskirts. Itu je. Mayatnya, mayat-mayat orang tidak dijumpai. Sebab kita dah tengok tadi mayat-mayat orang yang hilang tadi kat dunia kat 5 tadi kan. Thank you for playing my game. It was made by one person. Oh, seorang je buat game ni And you went Nampak through tak it lu? alone. Funny, isn't it? If you run into any bugs, even though they're impossible, please put them in the game's Steam discussion. I keep and right from the right. I will try to release pages. Dah.